Pepatah ada mengatakan, jika mahu menjaga kesihatan, jagalah hati liver dahulu. Kata-kata ini sememangnya satu nasihat emas. Apabila hati sihat, toksin dapat disingkirkan, darah menjadi bersih dan saluran darah tidak mudah tersumbat. Masalah 3 serangkai kita iaitu tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dan gula dalam darah juga dapat dikawal dengan baik. Apabila hati sihat, mata akan menjadi terang, semangat menjadi kuat, selera makan bertambah dan tidur menjadi lebih nyenyak. Bagi golongan warga emas, inilah kunci kepada kehidupan hari tua yang berkualiti. Jadi bagaimanakah caranya untuk menjaga hati? Adakah perlu makan banyak suplemen mahal atau ubat tonik? Jangan risau. Dalam video hari ini, saya Dr. Rizwan Syafiq akan mendedahkan kepada anda 5 jenis makanan biasa yang digelar sebagai Raja Detoks Hati. Makanan-makanan ini nampak biasa dan harganya tidak mahal. Tetapi kemampuan mereka untuk menjaga dan melindungi hati adalah kelas pertama. Makanlah seminggu sekali untuk membantu menjaga hati dan membersihkan saluran darah. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika anda benar-benar prihatin tentang kesihatan diri dan keluarga, sila tekan butang subscribe di saluran teman kesihatan dan hidupkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas lebih banyak ilmu kesihatan yang berguna pada masa hadapan. Di sini, kami mendedahkan kebenaran tentang kesihatan yang jarang dibincangkan orang lain. Jika anda suka kandungan yang kami kongsikan, sila type 1 di ruang komen. Ini adalah sokongan paling hangat untuk kami terus berkarya. Anda juga dialu-alukan untuk berkongsi pandangan dan pengalaman anda di ruang komen di bawah. Baiklah, mari kita mulakan topik hari ini, 5 jenis Raja Detoks Hati. Yang pertama ialah akar berdok gobok. Mungkin ramai rakan-rakan kita kurang biasa dengannya, tetapi jika anda sering menonton drama Jepun, pasti pernah melihatnya. Akar burdok ini pada zaman dahulu adalah bahan yang dianggap sebagai makanan merangkap ubat yang sangat baik. Kemudian ia tersebar ke Jepun dan dianggap sebagai harta karun oleh orang Jepun, dimakan setiap hari. Malah diberi nama gelaran yang hebat iaitu ginseng timur. Lihatlah betapa tingginya penilaian terhadapnya. Sekarang ginseng timur ini kembali popular di meja makan rakyat marhain kita. Mengapa ia digelar sedemikian dan bagaimana ia membantu menyatoksik hati kita? Mari kita lihat keajaiban akar burdok. Ia memiliki 2 senjata utama, artein dan lignin. Toksin dalam badan kita ibarat sampah yang terkumpul saban tahun, ada yang tersembunyi di celah-celah dan sukar dibersihkan. Artein dalam burdok bertindak seperti pasukan pembersihan. Sebaik sahaja masuk ke dalam badan, ia dapat mencari toksin-toksin ini dengan tepat, membungkusnya dan menyingkirkannya. Lebih hebat lagi, semasa membersihkan sampah, ia tidak melakukan pembersihan secara kasar yang merosakkan. Sebaliknya sangat lembut. Lignin pula lebih luar biasa. Kajian terkini mendapati ia adalah bahan aktif anti kanser yang sangat baik. Hati kita memproses begitu banyak toksin setiap hari dan mudah diserang serta cedera. Lama-kelamaan, sel-sel mungkin mengalami perubahan buruk. Lignin ini ibarat memakaikan perisai pelindung pada sel hati kita. Sambil membantu membersihkan toksin, ia juga membekalkan nutrisi kepada sel hati yang rosak untuk pembaikan dan pemulihan. Jadi, memakan akar burdok ibarat melakukan pembersihan besar-besaran pada hati sambil memberinya nutrisi tambahan. Pendekatan 2 serentak ini sangat hebat, bukan? Bagaimanakah cara terbaik memakan akar burdok? Untuk bahan sebaik ini, bagaimana cara memakannya agar khasiatnya maksimum?
Di sini saya syorkan 2 cara paling mudah dan berkesan. Pertama, cara penjagaan kesihatan orang sibuk, teh akar burdok. Ini kaedah paling mudah, terutamanya untuk rakan-rakan yang sibuk bekerja atau tidak suka memasak. Anda boleh pergi ke pasar raya atau kedai ubat tradisional sensi untuk membeli akar burdok yang sudah siap dipotong dan dikeringkan. Pilih yang berwarna kuning telur dan berbau harum seakan-akan ginseng. Jangan beli yang berwarna hitam dan berbau hapak. Setiap hari, ambil segenggam kecil kira-kira 6 hingga 10 gram, sekitar 7,8 keping. Masukkan ke dalam termos dan tuangkan air panas mendidih. Tutup penutup dan biarkan selama 10 hingga 15 minit. Air teh yang terhasil akan berwarna kuning keemasan dan mempunyai aroma yang unik. Anda boleh minum air ini dan tambah air panas berulang kali sehingga tiada rasa. Kunci kaedah ini adalah pada istiqamah. Minumlah sekurang-kurangnya 1 atau 2 kali seminggu. Lama-kelamaan, anda akan rasa badan sangat ringan, beban hati berkurang, sampah dalam saluran darah hilang, dan ia sangat membantu menstabilkan 3 serangkai. Kedua, cara hidangan lazat di rumah, akar burdok goreng daging atau sup tulang burdok. Akar burdok segar yang dibeli boleh dikikis kulitnya menggunakan belakang pisau atau penyental. Jangan kupas terlalu tebal kerana banyak khasiat berhampiran kulit, kemudian potong mancis atau ketulan. Burdok yang dipotong mudah teroksida menjadi hitam. Jadi sediakan semangkuk air garam atau air yang dititiskan cuka untuk merendamnya sebaik sahaja dipotong. Potongan burdok boleh digoreng bersama hirisan daging ayam atau daging lembu dan lobak merah. Tambah sedikit kicap dan gula. Rasanya masin manis, rangup dan sangat menyelerakan. Atau gunakan burdok untuk merebus sup. Masukkan beberapa ketul burdok ke dalam sup tulang atau sup ayam. Sup yang dihasilkan bukan sahaja tidak berminyak, malah mempunyai aroma segar. Burdok akan menyerap lemak dalam sup, menjadikan sup lebih sedap dan sihat. Tip mesra, walaupun burdok bagus, ada 2 perkara perlu diperhatikan. Pertama, sifatnya agak sejuk. Jadi semasa merebus sup, boleh tambah 2 keping halia untuk mengimbangi sifat sejuknya. Kedua, wanita hamil dan ibu menyusu sebaiknya mendapatkan nasihat doktor sebelum mengamalkannya. Yang kedua ialah lobak putih. Selepas bercerita tentang burdok, mari kita bincangkan tentang lobak putih. Orang tua-tua kata, makan lobak pada musim sejuk, makan halia pada musim panas, tak perlu doktor bagi ubat. Lobak putih ini digelar ginseng kecil dalam masyarakat dan merupakan satu lagi bahan yang murah tetapi berkhasiat tinggi. Di manakah bagusnya lobak putih untuk hati? Sebenarnya, kelebihan utama lobak putih ialah detoksifikasi, terutamanya menyah toksik alkohol. Ramai kawan-kawan mungkin banyak menghadiri jamuan semasa muda dan tidak dapat mengelak daripada minum bagi yang bukan Muslim. Sekarang apabila usia meningkat, walaupun kurang minum, perjumpaan hari raya atau kumpul-kumpul keluarga mungkin menyebabkan kita terambil makanan yang membebankan hati. Fungsi hati kita menurun seiring usia. Alkohol atau makanan bertoksin yang masuk ke perut akan bertukar menjadi bahan jahat bernama astaldehid. Astaldehid ini sangat toksik kepada sel hati dan punca utama sirosis hati. Lobak putih pula ibarat pakar penawar. Ia mengandungi pelbagai enzim dan vitamin yang mempercepatkan penguraian dan metabolisme astaldehid, menukarnya menjadi asid astik yang tidak toksik untuk disingkirkan dari badan. Ini mengurangkan beban kerja dan kerosakan pada hati. Jadi, anda boleh minum segelas jus
lobak putih yang dikisar dan dicampur sedikit madu sebelum atau selepas makan besar. Ini bukan sahaja mengurangkan rasa tidak selesa keesokan harinya, malah melindungi hati anda. Selain menjaga hati, lobak putih juga hebat untuk masalah 3 serangkai yang dirisaukan warga emas. Ia rendah kalori dan tinggi serat, memberikan rasa kenyang yang lama. Serat diet di dalamnya ibarat penyapu kecil yang menyapu lemak berlebihan dalam usus, membantu mengawal berat badan dan melambatkan kenaikan gula darah selepas makan. Selain itu, lobak putih mengandungi potasium yang membantu menyeimbangkan natrium garam dalam badan, bagus untuk menstabilkan tekanan darah. Jadi, menjemput lobak putih ke meja makan anda adalah pelaburan kesihatan yang pasti untung. Bagaimanakah cara terbaik memakan lobak putih? Ada banyak cara seperti makan mentah, ulam, sup atau inti. Tetapi hari ini saya syorkan satu hidangan, sup lobak putih dan tauhu yang sangat baik untuk hati dan saluran darah. Hidangan ini seolah-olah direka khas untuk warga emas. Lobak putih menyejukkan dan menyah toksik, manakala tauhu kaya dengan protein tumbuhan berkualiti yang membaiki sel hati dan sangat rendah kalori. Gabungan keduanya, rendah kalori, tinggi protein, tinggi serat, sangat disukai oleh hati dan saluran darah. Mari lihat cara membuatnya. Langkah 1, sediakan bahan. Pilih lobak putih segar yang berat dan kulitnya licin. Ambil seketul tauhu keras atau lembut, potong dadu. Hiris beberapa keping halia dan sediakan sedikit daun bawang yang dipotong halus. Langkah 2, celur lobak. Ini langkah penting yang sering diabaikan. Potong lobak menjadi kepingan atau ketulan, didihkan air dan masukkan lobak selama 1-2 minit. Ini membuang rasa pedas, pahit lobak dan menjadikan sup lebih manis. Angkat dan toskan. Langkah 3, mula merebus. Letakkan sedikit minyak dalam periuk, tumis halia sehingga wangi, kemudian tuangkan air mendidih. Mesti guna air mendidih supaya sup menjadi putih pekat. Selepas air mendidih, masukkan lobak yang telah dicelur, perlahankan api kepada sederhana kecil, tutup periuk dan renih selama 15 minit. Langkah 4, masukkan tauhu. Apabila penyepit boleh menembusi lobak dengan mudah, bermakna lobak sudah lembut. Masukkan tauhu perlahan-lahan dan renih lagi 5-10 minit dengan api kecil supaya tauhu menyerap rasa sup. Langkah 5, perasakan. Akhir sekali, tambah sedikit garam dan serbuk lada putih mengikut rasa. Jangan letak perasa yang rumit. Nikmatilah rasa aslinya. Taburkan daun bawang dan tutup api. Lihatlah, semangkuk sup lobak putih tauhu yang panas dan harum sudah siap. Makan semangkuk pada waktu sejuk atau hujan. Badan rasa hangat dari kepala ke kaki, perut selesa dan hati pun mendapat khasiat. Tip mesra. Lobak putih pun ada pantangnya. Pertama, ia bersifat sejuk cooling. Jika anda sedang mengambil ubat herba tonik seperti ginseng, elakkan makan lobak putih serentak kerana ia mempunyai kesan memecahkan ki yang mungkin mengurangkan keberkesanan ubat. Kedua, bagi mereka yang perutnya sensitif dan mudah sejuk, jangan makan mentah terlalu banyak. Masak sehingga empuk, tiada masalah. Yang ketiga ialah akar kudzu. Ia adalah akar daripada tumbuhan menjalar. Rupanya nampak kering seperti kayu, tetapi jangan pandang rendah padanya. Dalam perubatan tradisional, ia adalah bahan terkenal terutamanya dalam melindungi hati dan saluran darah, kardiovaskular, jantung dan otak. Jika lobak putih adalah pakar detoks, akar kudzu adalah musuh utama kepada hati beralkohol dan hati berlemak. Akar kudzu
mengandungi komponen teras bernama isoflavon soya daizin. Bahan ini fungsinya mirip lobak putih tetapi lebih kuat. Ia meningkatkan aktiviti enzim pengurai alkohol dalam hati, mempercepatkan penyingkiran alkohol dan mengurangkan masa alkohol berada dalam hati melakukan kerosakan. Bagi mereka yang berisiko mendapat penyakit hati akibat gaya hidup sosial, akar kudzu adalah pembantu yang sangat baik. Sekarang kehidupan semakin mewah. Ramai orang mendapat penyakit hati bukan kerana alkohol, tetapi kerana makanan, iaitu hati berlemak, fatty liver. Bahan flavonoid dalam kudzu dapat membantu mengawal selia lemak darah, mencegah lemak berlebihan daripada terkumpul di hati. Bayangkan ia sebagai pengarah trafik yang mengarahkan badan supaya tidak menimbunkan minyak di dalam gudang hati. Sebaliknya segera dihantar ke tempat lain untuk dibakar. Satu lagi kelebihan akar kudzu yang dipandang tinggi oleh perubatan moden adalah kesan perlindungannya terhadap saluran darah jantung dan otak. Ini sangat bermakna bagi warga emas. Ia mengandungi komponen bernama puerarin. Puerarin adalah pakar pembaikan peredaran mikro. Apa itu peredaran mikro? Ia adalah saluran darah halus di hujung-hujung badan kita. Apabila tua, saluran kecil ini mudah tersumbat menyebabkan kebas, tangan kaki, pening, kabur penglihatan, malah kekurangan darah ke otak. Puerarin menjadikan saluran darah kecil ini lebih lancar. Aliran darah lebih baik, menghantar oksigen dan nutrisi yang cukup ke otak dan jantung. Akar kudzu juga membantu menurunkan tekanan darah dengan merehatkan saluran darah yang tegang. Apabila saluran darah rileks, tekanan darah mudah turun. Sebab itulah banyak ubat herba darah tinggi mengandungi akar kudzu. Jadi, akar kudzu ibarat serampang dua mata, menjaga hati dan melindungi jantung serta otak, nilainya sangat tinggi. Bagaimanakah cara makan akar kudzu yang terbaik? Biasanya kita tidak masak ia sebagai sayur, tetapi gunakan kepingan kering atau serbuk. Saya kongsikan dua cara yang berkesan. Pertama, resipi klasik teh kulit limau kering dan kudzu. Resipi ini gabungan emas untuk menguatkan limpa dan menjaga hati. Mengapa gandingan ini? Kudzu melindungi hati dan saluran darah tetapi bersifat sejuk. Kulit limau kering, cenpi pula bersifat hangat, melancarkan qi, menguatkan limpa dan membuang lembapan. Ramai rakan kita yang hatinya tidak sihat sebenarnya berpunca daripada sistem penghadaman limpa yang lemah dan banyak lembapan dalam badan. Kulit limau kering menyelesaikan masalah ini. Satu, menjaga hati. Satu, menjaga limpa. Rawatan serentak memberi kesan berganda. Caranya, beli kepingan akar kudzu kering dan kulit limau kering di kedai ubat. Ambil jumlah yang sama. Contohnya 10 gram kudzu dan 10 gram kulit limau. Masukkan ke dalam cawan, tuang air mendidih, tutup dan biarkan 15 minit. Teh ini rasanya masam-masam manis dengan aroma harum, sangat sesuai diminum selepas makan atau waktu petang. Kedua, cara pantas. Bancuhan serbuk kudzu. Di pasaran ada banyak serbuk kudzu tulen. Pastikan beli yang tiada tambahan gula. Warnanya putih bersih dan berbau tumbuhan segar. Ada teknik membancuhnya, jangan terus tuang air panas, ia akan berketul. Cara betul, guna sedikit air sejuk, suam untuk larutkan 1-2 sudu serbuk menjadi pes. Kemudian sambil mengacau, tuangkan air panas mendidih. Ia akan berubah menjadi bubur yang jernih dan likat. Anda boleh tambah madu atau kacang hancur mengikut selera. Ia menjadi sarapan atau snack yang sangat sehat. Tip mesra, walaupun kudzu bagus kerana ia mempunyai kesan menurunkan tekanan darah,
gula darah dan mengembangkan saluran darah yang jelas. 3 golongan perlu berhati-hati. 1. Mereka yang memang mempunyai tekanan darah rendah tidak sesuai ambil dalam jumlah banyak jangka panjang. 2. Mereka yang sedang ambil ubat darah tinggi atau ubat kencing manis, sila rujuk Dr. Rizwan anda sebelum mengamalkannya untuk elak kesan ubat bertindih menyebabkan tekanan gula darah terlalu rendah. Sen, sifatnya sejuk. Jadi mereka yang perut sensitif, sejuk, perlu perhatikan jumlah pengambilan. Yang keempat ialah gandum kuda. Selepas bercerita tentang 3 herba tadi, mari bercerita tentang makanan ruji. Kita makan nasi setiap hari. Jika nasi itu betul, ia juga boleh menjaga hati. Hari ini saya perkenalkan dewa penjaga makanan ruji, iaitu gandum kuda atau buckwheat. Ramai mungkin fikir, alah, bijirin kasar je, rasanya kasar tak sedap macam nasi putih. Anda silap. Dalam dunia bijirin, buckwheat adalah juara nutrisi serba boleh dan dianggap makanan panjang umur di banyak kawasan zon biru. Kebaikan buckwheat untuk hati datang daripada nutrisinya yang kaya, terutamanya niasin vitamin B3. Fungsi niasin ibarat minyak pelincir dan bahan api untuk mesin tubuh kita, metabolisme badan, termasuk fungsi detoks hati, memerlukan pelbagai enzim dan niasin adalah komponen penting enzim-enzim ini. Menambah niasin ibarat menekan minyak pada sistem detoks hati, menjadikannya berfungsi lebih laju dan cepat membuang sampah. Mengapa saya kata ia juara serba boleh? Kajian moden mendapati berbanding beras putih dan tepung gandum, buckwheat menang dalam beberapa aspek. 1. Protein lebih berkualiti dan tinggi, mengandungi asid amino penting terutamanya lisis yang kurang dalam beras putih. 2. Kaya unsur surih seperti vitamin, zat besi dan zinc yang lebih tinggi berbanding beras putih. 3. Pengurus gula darah super. Ini sangat penting untuk warga emas dan penghidap kencing manis. Buckwheat mempunyai indeks glikemik rendah. Selepas makan, gula darah naik perlahan dan stabil, tidak memuncak mendadak seperti makan nasi putih. Ini melindungi fungsi insulin dan menstabilkan gula darah. Bagaimana cara makan buckwheat yang terbaik? Garis panduan diet menyarankan makan 50 kopas 150 gram bijirin penuh sehari. Saya syorkan 2 cara. Pertama, nasi campur buckwheat. Ini cara paling saya syorkan kerana mudah diamalkan setiap hari. Kulit buckwheat agak keras. Jika dimasak terus dengan beras, beras dah lembik tapi buckwheat belum masak. Petuanya, rendam biji buckwheat dalam air suam selama 2,4 jam sebelum memasak supaya ia menyerap air. Mula-mula mungkin tak biasa, jadi guna nisbah beras buckwheat 4:1. Bila dah biasa dengan teksturnya, boleh naikkan kepada 3:1 atau 2:1. Campurkan buckwheat yang direndam dengan beras yang dicuci, masukkan dalam periuk nasi, tambah air, lebihkan sikit daripada masak nasi biasa dan masak. Hasilnya nasi yang lembut tetapi ada tekstur kenyal buckwheat dan aroma istimewa. Nutrisi naik taraf sepenuhnya. Kedua, mi buckwheat sobai. Di pasaran banyak jual mi buckwheat. Boleh buat mi sup panas atau mi sejuk yang segar, pilihan yang sangat sehat. Tip mesra, walaupun ia juara, ada 2 perkara perlu ingat. 1, ia tinggi serat. Jadi bagi mereka yang penghadaman lemah, sakit perut atau baru lepas bedah usus, jangan makan terlalu banyak sekaligus. Tambah sikit-sikit. 2, sifatnya sejuk liang. Jika perut rasa tak selesa, kurangkan jumlahnya. Mulai hari ini, janganlah setiap hari makan nasi putih sahaja. Tambahkanlah juara serba boleh ini ke dalam makanan ruji anda.
biar hati anda pun tumpang gembira. Yang kelima ialah buah plum hitam umeboshi. Jangan pandang rendah buah kecil yang hitam dan berkedut ini. Ia bukan sekadar bahan untuk air asam boy, tetapi dalam perubatan tradisional, ia adalah buah nombor 1 pengukuh hati. Keajaiban plum hitam ialah masam menjaga hati, mengunci pati tenaga. Teori ini datang daripada konsep perubatan kuno bahawa rasa masam masuk ke hati. Makanan masam mempunyai hubungan rapat dengan hati, memberi nutrisi dan kesan astringen mengecutkan, mengumpul. Hati bertanggungjawab mengalirkan ki, tenaga. Tetapi jika alirannya terlalu berlebihan, ibarat pintu terbuka luas, tak boleh tutup, orang mudah jadi baran, marah dan tenaga badan mudah bocor. Rasa masam yang kuat pada plum hitam bertindak menutup pintu ini dan mengunci tenaga supaya tidak lari. Rasa masamnya juga merangsang kelenjar pencernaan, membantu penghadaman. Apabila makanan hadam dengan baik, kurang sampah dalam usus, kurang toksin dihasilkan, dan ini meringankan beban detoks hati dari sumbernya. Ia juga mengandungi asid organik yang membantu kerja hati secara langsung. Jadi jika anda rasa sangat letih selepas berjaga malam, rasa tak sedap badan selepas minum, atau mulut rasa pahit sebab panas dalam, ambillah sedikit plum hitam. Anda akan rasa lebih selesa. Satu lagi fungsi terkenalnya ialah menghasilkan cecair tubuh, menghilangkan dahaga. Cecair tubuh bukan sekadar air liur, tetapi semua cecair yang melembabkan organ, kulit dan rambut. Apabila tua, yin berkurang, cecair tubuh kurang, menyebabkan mulut kering, kulit gatal, mata kering. Plum hitam merangsang air liur dan jus gastrik dengan pantas. Minum air asam pada hari panas rasa sangat lega sebab inilah. Bagaimana cara makan plum hitam terbaik? Minuman gula batu plum hitam resipi klasik, diubah suai. Ini bukan air kotak di kedai, tapi kita buat sendiri. Bahan-bahan plum hitam kering, Wu-mei 9 gram, 3-4 biji. Hawthorn kering sanja 9 gram, bagus untuk penghadaman dan lancarkan darah. Pasangan ideal plum hitam, gula batu secukup rasa dan 1 gram garam. Kenapa letak garam dalam air manis? Dalam perubatan, rasa masin boleh melembutkan ketulan keras dan sedikit garam memandu khasiat ubat ke buah pinggang, turunkan api serta menyeimbangkan rasa manis supaya lebih sedap. Cara buat. 1. Basuh plum hitam dan hawthorn. Rendam dalam air suam 30 minit. 2. Masukkan bahan rendaman beserta air rendaman ke dalam periuk, tambah air secukupnya. 3. Didihkan dengan api besar, kemudian perlahankan api kecil, tutup dan reneh 30-50 minit. Satu rumah akan bau harum masam manis. 4. Akhir sekali masukkan gula batu dan secubit garam, kacau hingga larut, tutup api. Boleh minum suam atau sejuk. Ia melindungi hati, menghilangkan kesan alkohol jika berkaitan dan menambah cecair tubuh. Tip mesra, rasa masamnya adalah kelebihan tetapi juga perlu diawasi. 1. Asidnya kuat. Orang ada gastrik atau ulcer perut, jangan minum semasa perut kosong. 2. Ia boleh hakis gigi, sebaiknya kumur dengan air kosong selepas minum. 3. Jika sedang demam, selsema atau batuk berkahak, jangan makan dulu kerana sifatnya yang mengunci, menutup mungkin, memerangkap penyakit dalam badan, melambatkan penyembuhan. Baiklah kawan-kawan, hari ini kita telah bincangkan 5 makanan Raja Detoks Hati, akar burdok, lobak putih, akar kudzu, buckwheat dan plum hitam. Dapat ingat semua? Di akhir video ini,
Mari kita buat rumusan ringkas supaya mudah ingat. 1. Nak buat pembersihan besar hati dan saluran darah. Minum teh akar burdok. 2. Lepas makan besar atau nak cuci perut, minum sup lobak putih tauhu. 3. Risau tekanan darah dan lemak darah. Cuba teh kulit limau kudzu. 4. Nak stabilkan gula darah, campur buckwheat dalam nasi. 5. Rasa letih mulut kering, rebus air plum hitam Hawthorne. Lihat, menjaga hati tidaklah susah. Bahan-bahan hebat ini ada di pasar kita, harganya murah, tetapi nilainya untuk kesihatan hari tua kita sangat mahal. Akhir sekali, saya, Dr. Rizwan, ada 4 pesanan penting. Ini lebih penting daripada makan apapun. Tolong dengar baik-baik. Pertama, emosi adalah ubat hati terbaik. Marah merosakkan hati. Kurangkan marah, kurangkan risau, banyakkan senyum. Jika ada masalah, luahkan pada pasangan atau kawan. Pergi berjalan, dengar muzik. Bila hati perasaan tenang, organ hati pun lancar. Ini tak boleh dibeli dengan ubat. Kedua, makanan kesihatan bukan ubat rawatan. Semua makanan ini untuk pencegahan dan penjagaan. Ia membantu badan kekal sihat tetapi tidak boleh menggantikan ubat hospital. Jika doktor sudah sahkan anda ada penyakit hati, darah tinggi atau kencing manis, mesti makan ubat ikut jadual dan buat pemeriksaan berkala. Resipi ini hanya sebagai tambahan. Ketiga, kesederhanaan itu penting. Benda baik kalau makan berlebihan pun jadi beban. Bila saya kata makan seminggu sekali, maksudnya masukkan dalam menu mingguan, bukan suruh makan hari-hari sampai muak. Kesihatan sebenar datang dari nutrisi seimbang. Makan semua benda sikit-sikit, tapi jangan berlebihan. Keempat, jaga makan, rajin bersenam. Selain makan benda berkhasiat, elakkan tabiat, merosakkan hati seperti makan berminyak, bergoreng, jeruk masin dan minum arak berlebihan jika ada. Bersenamlah setiap hari seperti berjalan tai chi atau senaman ringan untuk lancarkan darah dan metabolisme. Baiklah, perkongsian hari ini sampai di sini sahaja. Semoga 5 Raja Detox Hati ini menjadi tetamu tetap di meja makan anda. Saya harap konsep kesihatan ini benar-benar membantu anda. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe saluran teman kesihatan dan kongsikan kepada ahli keluarga dan rakan-rakan. Mari kita sihat bersama-sama. Anda juga dialu-alukan untuk komen di bawah tentang petua jaga hati anda atau topik apa lagi yang anda mahu tahu. Kita jumpa lagi di video akan datang.